Counselor on Wheels, satu program yang sangat berimpak sebenarnya. Bukan sekadar untuk komuniti tetapi juga untuk pelajar-pelajar kita. Sebab program-program macam ni secara tak langsung kita terus berkunjung ke komuniti dan membantu komuniti untuk memahami dengan lebih jelas tentang isu-isu semasa yang memang perlu diketahui secara menyeluruh, terutama tentang mental health. Dan dalam masa yang sama, pelajar-pelajar kita boleh berjumpa untuk saling berkenal-kenalan dan menasihati untuk mengembangkan lagi perkara-perkara baik yang sepatutnya berlaku dalam masyarakat kita. Inilah sebenarnya satu situasi yang sangat diperlukan di negara Malaysia. Penglibatan semua pihak tak kira pangkat dan kedudukan. Sebab kalau kesedaran tu datang daripada semua peringkat, kita akan menghasilkan satu masyarakat Malaysia yang sangat harmoni, sihat dan sentiasa mendapat maklumat-maklumat yang tepat. Dan kita berharaplah supaya dengan program-program macam ni, semua golongan masyarakat akan terus terlibat dan menyokong antara satu sama lain. COW, harapan saya semoga ia dapat dikembangkan lagi dengan pertambahan keahlian baru, dengan mengembangkan pendekatan kepada mendekati komuniti tu di seluruh negara kalau boleh. Dan kalau boleh agensi-agensi yang berkaitan tu sama berkolaborasi supaya sebenarnya program Council on Wheels ni sangat berimpak sebab kita boleh menggapai komuniti yang berada di pelbagai sudut negara sebenarnya. Mudah untuk capai. Instead of kita fokus di bandar sahaja. Itu pandangan saya dan semoga program Counselor on Wheels ni terus berkembang dan dapat bergerak dengan baik di masa depan.